Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so hari ni aku bersama dengan Modernas Elite 150 yang terbaru. Okay, untuk skuter Modernas Elite 150 ni yang paling murah nak mampus. Memang murah kau-kaunya. Okay, skuter ni main dengan single cylinder, liquid cool, single overhead cam, 4 stroke, 4 valve. Okey, untuk Modernas Elite ni menghasilkan 14 horsepower lebih kurang macam tu dan 13.5 Newton meter torque. Okey, untuk sistem kunci dia menggunakan keyless dan dekat lubang ni satu boleh cucuk kunci situ kita tak pening lah. Ini boleh tengok dekat handle dia. Kita ada button off running, hazard light dengan button starter. Belah kiri kita ada high low untuk lampu. Lepas tu signal light, horn dan ada button passing light sekali siap-siap. Paling best sekali kita tengok dekat lever brake. Dia ada handbrake dia ada handbrake bukan kaleng-kaleng ada handbrake. Ni brake depan, brake belakang. Okey, di bahagian storage ada dua. Ada dua tempat. Ada charging port. Cara on kunci macam biasa. Tekan. Ulai satu. Ni untuk kita buka tangki minyak. Tangki minyak 12 liter. 12 liter. Kira besar lah. Okey lah. Okay, ni di bahagian kompartmen seat So ruang dia lebih kurang 23 liter tak salah aku. Okey, not bad. Tapi kalau nak letak helmet full tu rasa macam tak lepas. So memang tak lepas untuk helmet full. Rangkut memang tak lepas. Untuk helmet stern lepas. Cun lepas. Bahagian seat tempat duduk. Tempat duduk yang sangat lembut dan sangat selesa. Untuk aku yang badan besar ni pun aku duduk memang best Rasa seat dia lebih panjang sikit ke belakang. Tak nampak pendek sangat kan. Okey, nice. Kita on. Meter dah lawa. So memang nice. Okey, ni aku tunjuk cara nak masukkan kunci. So cuk kat sini. Boleh pakai kunci pun kita boleh pakai juga. So memang mudah, tak payah nak cucuk kat asing. Kot tempat lain dia cucuk dekat keyless juga. Tutup. Macam tu saja. Tarik balik. Kita payung bunyi sikit. Nice. Okay, ni di bahagian depan. Windshield. Windshield buka adjuster. Windshield yang fit siap. Di bahagian lampu depan. Okey, lampu depan dia untuk yang tengah ni low beam. Kiri kanan yang besar tu untuk high beam. Signal light depan pun running Lawa. Okey, ni di bahagian lampu belakang. Lampu belakang dia pun full LED juga. Signal light pun running juga. Elok. Jom kita try brake tengok. Depan seperti biasa menggunakan telescopic fork, disc brake, single port caliper, rim bersaiz 13, tayar bersaiz 110/70. Ini di bahagian belakang menggunakan disc brake juga, single port caliper, double absorber, saiz tayar 130/70, rim 13 inci. Okey guys, untuk Modernas Elite ni dah datang siap dah dengan dua remote, dua kunci. So tak payah pening-pening dah lah. Boleh tengok memang menarik untuk motor ni. Dia lebih kurang ala-ala yang sebiji motor yang brand Y, yang V2 punya lah lebih kurang. Untuk meter, untuk handle, untuk cutting pun lebih kurang juga. Tapi okey lah, dengan skuter 150cc, harga pun yang paling murah dengan dapat tangki 12 liter lagi. Boleh jalan lebih kurang dalam 300 km lebih lah macam tu. Anggaran lah. Dengan ada disc brake depan belakang. Lampu depan, lampu belakang full LED. Okey guys, setakat ni saja video aku untuk Modernas Elite 150
yang terbaru. Okey, kalau hampa suka, hampa berminat dengan video ni, hampa bolehlah like dan share. Dan jangan lupa subscribe di channel Bob PNG. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.